Berbohong pada Allah ke berbohong pada diri sendiri? Mulia. Lebih mulia pada orang. Rasa lebih baik pada orang. Kita nak kata nak jadi hamba Allah. Kita kata nak memperhambakan diri pada Allah. Kita cakap kita nak menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah. Mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya ke bohong? Berbohong pada Allah ke berbohong pada diri sendiri? Ke kedua-duanya sekali? Macam mana tu? Kalau tanya soalan-soalan ni, samalah kita. Allah. Lepas tu rasa apa? Rasa mulia. Lebih mulia pada orang. Rasa lebih baik pada orang. Rasa lebih apa? Lebih ahli syurga pada orang. Padahal diri hidup dalam syirik kepada Allah. Macam mana tu nak cakap? Duk cari salah orang. Duk sibuk dengan kehidupan orang. Duk sibuk nak menentukan hala tuju hidup orang. Diri sendiri terumbang ambing. Diri sendiri terhegeh-hegeh nak masuk syurga. Duk sibuk humban orang dalam neraka. Yang apa benda ni semua?